Selepas 12 jam berpuasa, badan kehabisan simpanan gula dan mula membakar lemak sebagai sumber tenaga utama. Hati menghasilkan molekul kecil dipanggil keton, bahan api alternatif yang sebenarnya lebih bersih untuk otak manusia. Sekitar 24 jam, paras insulin turun mendadak, membolehkan sel mula membaiki kerosakan dalaman tersembunyi. Proses dipanggil otofagi diaktifkan, di mana sel memakan komponen rosak untuk dikitar semula menjadi bahagian baharu. Hormon pertumbuhan meningkat ketara ketika berpuasa, membantu melindungi otot walaupun badan sedang menggunakan lemak sebagai tenaga. Selepas 48 jam, sistem imun mula mengitar semula sel darah putih lama dan menjana yang baru. Berpuasa bukan sekadar menahan lapar, tetapi mencetuskan sistem kecemasan pintar yang membersih dan menyusun semula badan manusia.